Assalamualaikum, selamat petang. Alhamdulillah, aku sekarang tengah recover daripada demam semua batuk. Lama seminggu juga rehat. So hari ni aku pakai Wise Ender aku untuk recovery, untuk santai-santai dengan member tadi. Alhamdulillah sekarang mileage dapat 617, 38 minit lebih kurang. So sekarang aku cooling down, jalan kaki sekejap. Selipan ni 200 kilo bagi aku sedap lagi. Cuma aku rasa macam rugi sikit sebab hari tu aku terjemur tengah panas. Dia jadi sotong sikit. Tapi untuk mileage 200 kilo bagi aku sedap lagi selipan ni. Berapa baloi beli? Harga bawah 200 kan. Harga bawah 100. Amat-amat berbaloi ya. Sedap lagi. Mungkin boleh pergi dalam 400, 500 macam tu kilo. Tak ada masalah kot. So condition dia daripada atas okey lagi. Cuma tapak dia memang dah barai. Tapi kalau lari dekat jalan dia grip lagi, tak ada masalah. Sebelah ni tengok bentuk dia dah ada shape macam sotong sikit. Dia kecut dan keras sikit sebab terjemur tengah panas. Yang ni bagi aku elok lagi lah. Seret belakang biasa sebab selipar kan. Belakang dia tak ada grip. Bila kita lari kita rasa dah kat kaki, tapi sebenarnya belakang dia masih seret lagi. Cantik lagi, condition cantik lagi. Boleh pergi 200 ke 300 kilo lagi aku rasa ni. Sedap. Tapak dah barai. Ni memang aku pakai untuk lari je. Kalau jalan tu aku pakai selipar oren aku tu je. Okey, sekarang dah maghrib. Dah boleh balik insya-Allah. Doakan aku cepat sihat dan aku doakan insya-Allah semoga sahabat-sahabat aku dalam ni pun sihat. Sentiasa sihat lah insya-Allah. Sebab sekarang musim hujan panas. Kita cepat kena demam, cepat kena semua lah. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye. Di ujung sepi, ku dengar zikir, suara hati berbisik hadir. Aku serah hidup tanpa getir, cintamu kekal takkan berakhir. Langkah kecil menuju pulang, tetap berjuang. Masa lalu jadi pengajar, masa depan ku serah penuh keikhlasan.